Fiza tak galakkan penyimpan emas alihkan semua simpanan mereka dalam bentuk emas. Menurut pakar kewangan, sepatutnya kita ni ada minimum 3 bulan gaji dalam bentuk cash sebagai dana kecemasan. Contohnya, kalau kita gaji RM5,000, simpanlah RM15,000. Kalau kita gaji RM10,000, simpanlah cash RM30,000. Cukup saja dana kecemasan. Seterusnya, barulah kita fokus pada simpanan yang selesa, iaitu setahun dalam bentuk emas fizikal. Tapi, soalannya, berapa ramai yang bergaji RM10,000 tapi simpanan 3 bulan gaji tak pernah ada? Simpanan selalu bocor, simpan awal bulan, hujung bulan korek semula. So bagi mereka yang ada masalah macam ni, boleh jadikan 100% simpanan emas hingga 12 bulan gaji. Tinggalkan sebahagian cash dekat dalam ASB ataupun tabung haji sebagai simpanan duit belanja dalam masa terdekat. Dan juga kos tahunan seperti balik kampung, rotek kereta ataupun yuran anak kita masuk sekolah. Emas ini terbukti kalis inflasi dan kalis pada sifat boros. Banyak sangat bukti hidup yang menunjukkan simpan emas ini lebih cepat untuk kita capai target berbanding kalau kita simpan dalam bentuk cash. Nak bermula menabung emas bersama Fiza, tuan pun boleh isi sign up dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Repeat untuk cara bermula. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.